Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fazli bin Insyah, bernombor metrik P163723. Pada hari ini kami akan membentangkan rancangan pengajaran harian untuk pendidikan moral di bawah kursus GGGE 5014 iaitu Kaedah Mengajar. Sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya perkenalkan ahli kumpulan 5. Yang pertama, Nur Syarah Sazana binti Faizal Akmal. Yang kedua, iaitu saya sendiri, Muhammad Fazli bin Insyah. Yang ketiga, Puteri Nur Hidayatul Akilah binti Putera Khairil Anwar. Dan yang terakhir, Nur Fatihah binti Khairil Anwar. Okey, mata pelajaran adalah pendidikan moral bertarikh 4 Februari 2025 iaitu pada hari Khamis, tingkatan 1 Anggrek di mana bilangan murid ataupun pelajar seramai 30 orang, masa 9 pagi hingga 10 pagi, bertema diri keluarga dan juga persahabatan, bertajuk hubungan persahabatan. Kemahiran fokus pula adalah mengenal pasti, menganalisis dan mengaplikasi. Standard kandungan untuk topik ini, kami memilih 2.4 iaitu hubungan persahabatan. Manakala pula standard pembelajaran 2.4.1 membanding beza ciri sahabat positif dan negatif. Seterusnya 2.4.2 menghuraikan kebaikan menjalin hubungan persahabatan. Objektif yang pertama adalah menyenaraikan ciri sahabat positif dan negatif. Yang kedua, menjelaskan kepentingan dalam menjalinkan hubungan persahabatan. Yang ketiga, menyatakan cara mengekalkan perhubungan yang baik dalam persahabatan. Dan yang terakhir, mengamalkan perkara yang baik dalam mengekalkan persahabatan dalam kehidupan seharian. Dapat 3 kriteria kejayaan yang berjaya dirangka untuk topik ini, di mana yang pertama, murid dapat mengenal pasti ciri sahabat positif dan negatif. Yang kedua, murid membanding beza sahabat positif dan negatif. Dan yang terakhir, murid dapat membuat hubungan antara ciri sahabat dan kebaikan persahabatan. Seterusnya kita akan pergi kepada pengisian kurikulum EMK ataupun kepelbagaian kaedah dan juga teknik. Yang pertama, nilai murni, persahabatan, tanggungjawab, kejujuran dan juga tolong-menolong. Seterusnya, kemahiran berfikir iaitu KB. Kita akan dapat mengingat, memahami dan juga mengaplikasi. Seterusnya pula, kemahiran personal iaitu KP, bertanggungjawab, disiplin, bersikap prihatin dan juga kerjasama. Seterusnya, kemahiran belajar cara belajar iaitu BCB. Murid dapat mengurus pembelajaran, kemahiran mendengar dan juga kemahiran membaca. Dan akhir sekali, elemen merentas kurikulum iaitu EMK, pendidikan, sivik dan kewarganegaraan. Baiklah, kita pergi ke topik seterusnya iaitu bahan bantu mengajar, di mana di dalam rancangan pengajaran harian ini kami akan menggunakan batang pokok, kertas warna, pen marker, gunting, tali, kertas warna hitam dan juga pen marker berwarna putih. Kita akan pergi ke topik seterusnya iaitu pengetahuan sedia ada murid, di mana murid tahu beberapa nilai mudah dalam persahabatan seperti berkongsi, membantu rakan dan mengucapkan terima kasih. Seterusnya, murid faham bahawa komunikasi yang baik penting untuk mengekalkan persahabatan. Dan akhir sekali, murid pernah mengalami situasi di mana mereka perlu bekerjasama dengan rakan sekelas. Okey, kita akan pergi ke topik seterusnya iaitu kebat atau IT, di mana murid memberikan cadangan untuk menyelesaikan perselisihan dengan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Nur Hidayatul Akilah dan saya akan membentangkan tentang aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP yang akan dilakukan untuk mata pelajaran pendidikan moral. Jadi untuk langkah pengajaran, untuk set induksi berdurasi 5 minit, guru akan memberi pengenalan mengenai makna persahabatan, di mana aktivitinya adalah guru akan menunjukkan satu batang pokok kosong yang mempunyai banyak ranting dan guru akan berinteraksi dengan murid
dan bertanyakan. Sebagai contoh, kalau pokok tak ada, apa yang akan jadi? Dan guru akan meneliti jawapan yang diberikan daripada murid. Dan guru mengaitkan tentang batang pokok itu di mana pokok membawa maksud kepada persahabatan dan daun membawa maksud kepada nilai persahabatan, di mana semua saling bergantung antara satu sama lain. Seterusnya, untuk langkah 1 yang berdurasi 15 minit, murid-murid akan belajar tentang nilai persahabatan. Untuk aktiviti, setiap murid diberikan kertas warna dan murid perlu melukis bentuk daun pada kertas tersebut. Murid-murid perlu menggunting kertas mengikut bentuk daun yang telah dilukis. Dan pada setiap daun, murid perlulah menulis atau melukis satu nilai persahabatan sebagai contoh, tolong-menolong, jujur ataupun kerjasama, dan murid pula menunjukkan daun dan menerangkan hasil daun mereka kepada rakan sekelas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nusyara Syazana binti Faizal Akmal dan saya akan menyambung tentang aspek aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Baiklah, untuk langkah yang kedua selama 15 minit, murid akan belajar mengenal pasti dan menyatakan tindakan sahabat yang baik berdasarkan situasi persahabatan yang diberikan. Untuk aktivitinya pula, yang pertama, guru menyebut situasi secara lisan. Contohnya, rakan diejek, rakan jatuh dan berbeza pendapat. Kedua, murid menulis tindakan sahabat yang baik berdasarkan situasi yang diberikan. Ketiga, murid menggantung daun pada batang pokok menggunakan tali. Dan yang terakhir, murid menjelaskan pilihan tindakan mereka secara lisan. Untuk bahan bantu mengajar yang kedua, guru akan menggunakan tali. Untuk langkah yang ketiga pula selama 20 minit, murid akan belajar menyelesaikan konflik persahabatan dengan mencadangkan dan mempraktikkan nilai persahabatan yang positif. Untuk aktivitinya, guru menambahkan awan masalah iaitu kertas gelap yang mempunyai contoh perbuatan yang tidak baik kepada rakan pada pokok sebagai simbol konflik. Kedua, murid berbincang cara untuk menyelamatkan pokok dengan cara menambah daun atau nilai persahabatan yang baru. Ketiga, murid mempraktikkan jalan penyelesaian dengan menggantungkan daun baru di pokok. Untuk bahan bantu mengajar yang langkah ketiga, guru akan menggunakan kertas berwarna hitam dan juga pen marker berwarna putih. Akhir sekali, untuk penutup selama 5 minit, murid akan membuat refleksi diri dan mengukuhkan nilai persahabatan melalui pemilihan dan pernyataan sikap sebagai sahabat yang baik. Untuk aktiviti ini, murid memilih satu daun yang paling bermakna bagi setiap seorang. Seterusnya, murid melengkapkan ayat seperti, saya mahu jadi sahabat yang... Dan ketiga, guru membuat rumusan secara lisan dan memberikan pujian kepada pelajar. Sekian, terima kasih. Baiklah, untuk justifikasi, kami mengesan kaedah pengajaran berpusatkan murid serta penggunaan bahan bantu mengajar bukan digital dipilih kerana bersesuaian dengan konteks sekolah luar bandar. Aktiviti seperti ini dapat menggalakkan penglibatan aktif murid serta membantu murid memahami isi pembelajaran dengan lebih berkesan. Pendekatan ini juga dapat membantu guru menilai kefahaman murid melalui penilaian formatif. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.